Dia pun keluar. Jangan keluar macam sini lah. Maksudnya bukan ke mengalir ke orang yang menembak. Tidak lah. Ini tempat saja tempat saya tunjukkan latihan ya. Apa yang saya nakkan pemandu Diri itu mati lah. Sebelum tu saya kena minta maaf lah. Latihan kita tidak buat penggunaan kereta api ini. Saya nak ajar banyak-banyak pun saya tak boleh. Apa yang saya boleh ajar, saya akan tunjukkan cara kita. Pertama sekali penggunaan senjata api pistol ni dalam keadaan terangan Yang musaknya apabila tuan-tuan pegang senjata api ini pistol. Saya tak cakap pegang, saya cakap pistol. Jangan letak di sini. Tolong jangan taruh di sini. Poster ni jangan letak di sini. Ada sebabnya. Yuk, mari yuk. Inilah, ni dah ada. Tahu. Pegang. Di kapur ke depan, ke belakang. Kelang. Betul lah tu. Panas mana. Kejadian berlaku di kapur Petaling Jaya. Guru kita, kalau saya bawa duit, escort. Sebelah pegang buku, nyata di sini. Orang yang bawa duit dah turun tangga. Datang seorang dia dari belakang, dia tak buat apa, dia cuma pegang sini. Dia pegang sini. Seorang lagi ambil. Cabut. Ambil senjata. Letak. Oh, lepas. Okay. Kita tak boleh buat apa. Kalau ada pistol di sini, buang sekali lagi. Sekali lagi. Ha? Boleh tak? Boleh tarik lagi. Kita tak perlu tarik sebenarnya. Dengan pistol begini, pegang. Okey, ya. Pegang Ambil ni pusing, tembak ke belakang saja. Pusing, pom. Ini boleh pusing. Pasal dia dalam sarung. Sarung. Pusing, tembak saja. Pom. Tak perlu kita tarik. Tapi bila di sini, kita tak boleh buat apa-apa. Sebab tu, siapa-siapa yang pegang pistol sekarang ni, ubahlah. Ubah kedudukan ke sebelah sini. Melainkan orang yang kidal buh belah. Nyata dia dah gini. Ya. Jangan bubuk yang kidal pun buh sebelah sini. Nak ambil pistol tak boleh. Okey. Yang saya ajar tangan kanan sini, tangan kiri sini. Okey? Okey. Soalan? Tak ada soalan. Tak ada soalan Okey. Balik kepada tindakan tadi. Saya cuma ambil tindakan secara ringkas. Apa peranan driver, apa peranan tuan-tuan.
yang pegang senjata api ni janganlah sayang keluar senjata. Tak ada undang-undang yang mengatakan kamu tak boleh pegang senjata keluar. Bila kamu pakai uniform, kita boleh keluarkan senjata. Yang tak bolehnya pegang jalan macam ni. Tak boleh. Tapi kalau dah pegang, kita pegang senjata ke atas begini ataupun di bawah, tak ada masalah. Jangan jalan begini. Itu tak boleh lah. Tentukan anggota depan. Dia bawa barang. Kita punya kedudukan jangan berdiri belakang. Dia lari ke tepi sikit, tukar senjata ke atas. Tangan ni kita boleh tahan orang. Buah ke bawah pun boleh, ke atas pun boleh. Elakkan daripada sini, saya dah cakap elakkan daripada mengacu senjata kepada orang lain. Sama juga dengan pump gun ataupun shotgun. Apabila kamu pegang, jangan pegang begini. Saya dah jumpa orang pegang senjata. Dia punya muncung ke belakang. Jadi saya jalan begini. Dia begini pusing-pusing ni. Apa tak lagi ya? Pegang lah. Pegang betul-betul. Pegang shotgun. Jadi apa-apa kita boleh tembak. Bukannya daripada sini seling lagi. Nak tembak tak boleh. Kita jaga nyawa orang Dia tak ada semula op cop sebentar tak ada. Tak ada mati masuk hospital. Dia tak ada, itu dia je. Tak mati itu pun dan bawa hospital lah. Kalau tak mati katak kamu dulu. Ini jangan main-main. Senjata api tolong jangan main-main. Yang saya ajar belah kiri. Kalau bengkok kena bengkok bengkok cabut bom. Kiri sekali je kita tarik. Okey? Jangan. Lagi ada orang tembak begini. Bengkok. Tak boleh, lurus. Tangan ni lurus. Barulah dia punya tembakan tepat Bukannya bengkok tangan. Pom. Sakit tangan. Right, ada soalan? Tak ada? Cik ribut bawa dia ke padang semua.